orang jadi gudih nah. Ada setengah-setengah tu dia sembuh dengan dia comot ubat. Doktor, ubat hospital, ubat klinik. Ada dia tak sembuh. Dia tak sekung ataupun tak setuju dengan ubat. Hak comot, hak gapo tu dia tak sembuh. Nak gata, kurak, gudih. Banyak duk jadi nah. Lepas tu dia tak sembuh. Hari ni ada satu cara lagi hak Supir nak tunjuk kita tengok kata hak mudah kita cari mai buat. Jumpa dah. Orang panggil pohon pelah. Ni Supir nak tunjuk kita tengok ni. Pohon pelah. Ni. Ni pohon pelah ni. Kita ambil gapo tu? Kita ambil belakang daun dengan akar. Supir nak ambil akar pelah. Hak ni jamai dulu ni. Oi. Kalau tak ada tali, ambil gon ni ikat. Buat klik barang rumah nah. Supir nak ambil ni akar dia ada ni. Akar dia duduk di tanah. Lepas tu daun dia tak apalah kita ambil atas boleh. Okey. Oh, tak kena. Okey. Korek dulu mudah. Tu dia. Okey. Ni nah, akar dia serta dengan daun dia. Kita pergi buat ubat gudih. Mustajab sekali gata gudih kurak. Nggih. Ada ubat tu duk keliling kita kan. Tak ada duk jauh kali. Ni tengok ni. Pelah ni banyak ke orang kita kenal lah. Orang kita ni tak kenal pakai pelah bukan orang kebun ni. Ke orang duk dalam kedai dalam bandar tu. Okey lah boleh ada tak kenal. Hak tu bahasa dia sebab dia tak biasa tengok. Tapi kalau orang kampung, orang hak duk dalam kebun banyak ke kenal pelah. Sebab akar pelah ni kita ambil ikat barang gapo-gapo bila nak klik rumah lah. Bila nak klik rumah tak ada gapo nak ikat tali tak ada, ambil akar hak panjang ni, dia panjang lagi nah. Kita ambil akar ni mari ikat barang klik rumah nah. Lepas tu orang hak buat beluk. Ni dia kasak ni, ambil daun dia ni rosak beluk. Prop tubik habis beluk. Dah hari ni Supir nak ambil daun dia habis 10 lah. Untuk buat apa tu? Mari kita nak buat ubat kurak atau gata kurak gudih nah. Boleh nah 10 lah, 15 lah pun ikutlah. Ni. Lepas tu kita basuh. Kita bubuh dalam langsung. Kita basuh sikit. Lepas tu kita bubuh dalam langsung. Kita guting salulah boleh. Tumbuk tak ada banyak sangat. Kita bubuh. Tu kita guting. Kita bubuh dalam langsung. Okey. Pak akar dia ni, Supir nak ambil akar dia sikit. Akar dia ni kita nak campur dengan akar dia, kita basuh sikit nah. Akar dia ni. Okey, kita basuh akar dia sikit. Kita basuh akar, kita kerak. Weekend pendek-pendek sikit. Takut kerah-kerah besar doa kita nak tumbuk tak hancur dah nah. Kita guting akar dia biar pendek-pendek sikit. Jadi halus-halus mudah kita nak tumbuk nah. Tu. Kapelah. Okey. Akar dia nah. Okey nah. Lepas pada tu kita tumbuk dulu sikit. Kita tumbuk. Okey, kita tumbuk. Kita tumbuk laik dah sikit. Kita masuk garam sikit nah. Garam sikit. Garam ni Supir nak bubuh dalam satu sudut teh saja. Okey.
Satu sudutan lah. Garam banyak sikit, tak ada gapo kita bubuh lagi. Tak ada gapo lah. Kalau dia sangat kering tu kita masuk air sikit lah. Kalau sangat dia kering tu kita masuk air sikit. Prup sikit lah. Okey, masuk air sikit. Okey. Nah, akar dia nak blender. Tapi kusiak dia comel. Kita ambil air ni, titik masuk. Air nak blender lah. Air dia nak blender. Tu. Jadi blender mana tuju mana tempat kita kata, tuju mana kita jadi panah, jadi gudih, jadi kurak. Kita comor salur nah. Ni, dia nak blender sikit-sikit ni kan. Kita ambil perah, kita comor, kita rosak. Tuju mana tempat kita kata, tuju mana tempat kita bedeh, tuju mana tempat kita jadi gudih, jadi kurak. Jadi gapo tu kita comor salur lah. Akar pelah ni dia nak sembuh nyakit gata, nyakit kulit gudih ataupun kurak boleh nah, insya-Allah. Pai kita letak dia kering di sini. Lepas pada tu kita pergi mandi ataupun pergi basuh tubik nah. Mudah-mudah insya-Allah nah. Habis tu dekat kita belaka tu. Akar pelah ni duk dekat tubuh kita nah. Rasa pedih-pedih sikit-sikit baru kita comor nah, sebab dia masuk garam. Akar pelah tu dia tajam nah. Dia buat tubik kulit kita bercuci boleh. Kalau misalnya kata kita jadi orang panggil jenis nyakit kulit hok payah sembuh, kok tekak ke mana tu kita ambil air, rosak-rosak comor-comor. Sebelum kita nak mandi tu boleh setengah jam ataupun 1 jam. Kita comor tuju mana ataupun di muka kita comor sebab dia blender. Kita comor lock dia kering, start tunggu dia kering, kita ke basuh tubik nah. Atau lepas pada tu kita pergi mandi ataupun basuh tubik pe ikut nah. Mudah-mudah nah akar pelah untuk gata, untuk nyakit kulit boleh. Daun dia dengan akar dia masuk garam sikit, tumbuk, capuk air sikit untuk mudah kita buat kerja nah. Insya-Allah nah, mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.